أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Yang bermaksud bagi lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, sama ada sedikit ataupun banyak, nasiban mafruḍa, iaitu bahagian-bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikan pewarisan, yakni harta pusaka kepada ahlinya. Fama baqiya, maka jika ada baqi, fahuwa li aula rajulin zakarin, maka berikan kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan, Kampung Sungai Lang Tengah, Banting, Selangor, yang saya memuliakan pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita berkait dengan ilmu faraid. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terakhir pengajian kita pada tarikh bulan lepas, bulan 4, dalam tajuk hibah lagi. (15 hari bulan 4) masih lagi dalam tajuk hibah, yang mana bab hibah dan juga wasiat saya akan petik daripada kitab Fiqh Faraid Hibah dan Wasiat yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan Fazil. Buku ini nipis, ringkas dan padat, yang mana bab hibah dan wasiat saya akan ambil daripada kitab ini, dan harganya pun tak terlalu mahal. Di Shopee ada jual harga RM10 sahaja. Nanti selesai bab hibah dan juga wasiat, kita akan sambung pengajian kita dari kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Halimi Hanis bin Muhammad. Yang lepas kita dah bincangkan tentang hibah, apa dia definisi ta'rif hibah.
apa dia rukun hibah, apa dia syarat hibah, apa dia qabat yang menjadi ketentuan bagi sesuatu hibah tersebut, sama ada dikira muktamad ataupun tidak. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung sedikit dalam bab hibah, dan kita akan sambung terus dalam bab wasiat, iaitu berkenaan dengan hibah kepada anak-anak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita cerita tentang hibah, sesuatu pindah milik secara sukarela tanpa berlakunya pertukaran, maknanya kita bagi atas rela kita tanpa ada pertukaran. Bila ada pertukaran, maka ianya bukan dikira sebagai hibah. Boleh jadi jual beli, boleh jadi sewa, gadaian. Tetapi bila kita beri pindah milik secara sukarela, semasa hidup dan tanpa pertukaran, ini 3 poin bagi definisi hibah. Bila selesainya hibah menepati rukun dan syarat, adanya pemberi, adanya penerima, adanya harta, dan adanya ijab qabul sirah, dan muktamadnya hibah bila mana adanya qabat, iaitu pegangan di pihak penerima hibah, maka sahlah hukum hibah tersebut dan menjadi milik kepada penerima. Maka haram bagi pemberi ni tadi untuk mengambil balik. Bahasa kita buruk siku. Kita biasa sebut buruk siku, dah bagi ambil balik. Bila menepati rukun, syarat dan muktamadnya hibah dengan qabat, maka haram jika kita ambil semula dengan cara paksa. Kalau kawan tu pulangkan balik, tak ada masalah. Ini kita ambil balik, tak jadi bagi, sedangkan dah muktamad hibah, hukumnya adalah haram. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal-aidu fi qai'ihi, yang bermaksud orang yang meminta semula hibahnya sama seperti orang yang memakan muntahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lana mathalus su' alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Tidaklah kami melakukan perbuatan buruk itu, iaitu mereka yang meminta semula hibah atau pemberian mereka, yang mana ianya seperti seekor anjing menelan semula muntahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain lagi, Nabi SAW bersabda, la yahillu lirrajuli ay yu'tiyal atiyata thumma yarji'a fiha illa al-walida fima yu'ti waladahu. Tidak halal, yakni haram, seseorang yang memberi satu pemberian kemudian mengambil kembali, kecuali bila mana keadaan bapa pada apa yang dia berikan kepada anaknya. Dalam erti kata lain, harus bagi seorang bapa yang memberi hibah harta kepada anak dan dia mengambil semula, hukum asal haram. Tetapi ada pengecualian ketika mana ayah yang mengambil semula dari anak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kita lihat tafsir hadis ataupun huraian hadis,
Bapa di sini bukan hanya semata-mata bapa, tetapi merujuk kepada kumpulan usul. Usul kepada furuk. Siapa dia? Kumpulan usul, kumpulan atas, termasuk bapa, termasuk datuk, termasuk ibu, termasuk nenek, yang mana mereka ini berikan kepada golongan furuk, sama ada anak ataupun cucu. Ayah bagi anak, ayah ambil balik. Ibu bagi anak, ibu ambil balik. Datuk bagi cucu, datuk ambil balik. Nenek bagi cucu, nenek ambil balik. Termasuk dalam hadis ini, yang mana hukumnya adalah harus. Jadi bila berkait dengan hibah kepada anak-anak, ada satu tajuk yang khusus dalam bab hibah kepada anak-anak. Hendaklah dengan berlaku adil. Ini sebahagian besar ulama meletakkan hukum sehingga wajib. Wajibnya bagi ayah ataupun ibu ataupun datuk kepada usul, kepada furuk, dari usul ke furuk, bila memberikan hibah kepada anak-anak contohnya, hendaklah berlaku adil. Berlaku adil di sini iaitu sama rata. Kalau kita sebagai ayah ada dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan, sebahagian besar ulama mewajibkan kena sama rata. Perkara ini khilaf. Ada ulama yang mengatakan tak wajib sama rata, bahkan sunat bila mana kita berikan dengan nisbah seperti mana faraid. Contoh dalam bab faraid, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzul unthayain. Allah perintahkan dalam pembahagian pusaka bagi anak-anak kamu, yang mana bahagian perempuan 1 bahagian, bahagian lelaki 2 bahagian. Ada yang menghukumkan sunat diberi mengikut portion faraid walaupun semasa hidup. Walau bagaimanapun dituntut kepada kita untuk berlaku adil, kerana impak di sebalik adil ini dapat memberi kesan hubungan sesama keluarga di antara bapa dengan anak, ibu dengan anak akan lebih erat. Hukum hibah sunat. Hukum menjaga hubungan, terutama hubungan silaturahim, adalah wajib. Jangan sampai kita melakukan perkara sunat sehingga memudaratkan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Walaupun dari segi hukum ada ulama yang mengatakan tak wajib pun sama rata, tetapi kesan di sebalik tindakan kita yang tidak berlaku adil boleh jadi, bahkan kemungkinan besar terjadinya pertikaian, tidak puas hati anak. Ialah kita bagi kat anak yang seorang ni je, tanah bagi kat dia, rumah bagi kat dia, kereta bagi kat dia, anak-anak yang lain tak dapat langsung. Kesannya itu. Oleh sebab itu sebahagian besar ulama mengatakan wajibnya sama rata, tanpa mengira anak lelaki atau anak perempuan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. 3 kali Nabi SAW ulang perintah berlaku adillah kamu di antara anak-anak kamu. Oleh sebab itu sebahagian besar ulama mengatakan hukum berlaku adil di sini memberi maksud sama rata adalah wajib. Kalau kita ada tanah 3 ekar,
kita ada 3 orang anak, tak kira lelaki perempuan, dituntut untuk kita berlaku adil, seorang seka, seorang seka, seorang seka. Ini semasa hidup, dalam bab hibbah, pemberian semasa hidup. Ada pendapat berkata disunatkan mengikut pembahagian dalam ilmu faraid dan dimakruhkan melebihkan sebahagian anak dari sebahagian yang lain, kecuali jika ada keperluan atau sebahagian mereka fasik atau bersikap membazir. Contoh, adil yang diberi maksud adalah sama rata. Na'udzubillah, kita ada anak ramai, anak kita yang seorang ni ditimpa musibah, ujian, sakit, setahun lumpuh, tak boleh bekerja, tak ada pendapatan. Maka atas inisiatif kita, kita berikan harta kita kepada dia. Sebulan 1,000, sebulan 2,000, sebulan 3,000, ikut mampu kita lah. Ada tak keperluan beri kepada anak-anak yang lain? Tak ada. Maka di situ diharuskan. Ikut hukum asal yang kata wajib sama rata tadi, ada pengecualian, iaitu jika ada keperluan. Oh, anak yang ini memerlukan, maka beri lebih. Oh, anak yang ni alhamdulillah dah ada kerjaya, dah senang hidupnya, bagi juga, tapi taklah sebanyak macam yang tadi. Ataupun di kalangan anak-anak itu, na'udzubillah, ada yang fasik dan membazir. Kalau bagi 10,000 sepagi habis. Bagi 20,000 tak sampai sehari habis duit dia belanjakan. Jenis yang suka membazir. Na'udzubillah, kalau ada penagih dadah, na'udzubillah, bagilah banyak mana, habis dibelinya barang tu. Yang ini yang kata ulama diharuskan untuk kita lebihkan kepada anak yang lain berbanding anak-anak yang sedemikian, yang fasik, yang membazir dan sebagainya. Berbalik pada hibah, usul ke furu' harus jika diambil balik, tak berdosa. Bagi orang lain, suami bagi isteri kemudian minta balik, haram. Begitu juga sebaliknya, isteri bagi ke suami minta balik, haram bila cukup rukun dan syarat hibah. Adik-beradik bagi, saling memberi, tak puas hati bergaduh, nak minta balik, hukumnya haram. Melainkan kalau yang menerima tu pulangkan balik. Ini dia minta balik, hukumnya haram. Tetapi harus bagi usul ke furu', bapa anak, ibu anak, datuk cucu, nenek cucu. Walau bagaimanapun, hukumnya harus bersyarat. Apa syarat yang diharuskan bagi bapa untuk menarik balik harta yang dihibahkan kepada anak? Contoh, kita ada anak yang sekolah menengah, suruh dia ambil lesen motosikal, mudah nak ke sekolah berulang, belikan motor untuk dia. Belikan motor, niat nak bagi mudah dia pergi sekolah, pergi balik hari-hari. Tahu-tahu weng sana weng sini, lumba sana lumba sini, siap Superman lagi. Harus kita sebagai ayah bak mai kunci motor, besok ayah nak jual balik. Padahal sebelum tu dah bagi ke anak, cukup rukunnya, ada ijab kabulnya, ni motor Along, ayah bagi untuk kamu. Terima kasih ayah, saya terima, kata anak. Sah dah, ada qabat, ada bagi kunci dan sebagainya. Tapi dengan sebab anak ni tadi berlumba, harus bagi ayah untuk ambil balik, dan tak berdosa dan tak dikira sebagai buruk siku. Nak ambil balik bersyarat. Apa syaratnya? Pertama, harta tersebut belum lagi berpindah milik kepada pihak ketiga. Kalau harta tu dah dipindah milik ke pihak ketiga, dah tak boleh ambil balik lagi dah. Contoh, kita belikan motor untuk anak kita, nama dia dah seminggu dia jual kat orang lain.
Atau tanah kita dah hibahkan, pergi pejabat tanah isi borang 14A pindah milik, tahu-tahu dia jual ke orang lain. Boleh tak ambil balik? Dia tak boleh dah. Dari segi hukum, dari segi undang-undang lagi tak boleh. Sebab nama tu dah bertukar milik kepada penerima hibah. Dari segi hukum dia boleh ambil balik dengan syarat motor tu masih ada, tanah tu masih ada, barang yang diberikan, yang dihibahkan kepada anak-anak ni tadi masih ada seperti mana waktu diberikan. Ada, motornya masih ada, tak tukar. Kalau EX5 lagi, masih EX5, belum tukar RX lagi. Kalau dah tukar RX dah tak boleh lagi dah. Yang kedua, harta tersebut belum digadaikan. Jika harta tersebut dah digadaikan, maka tak harus lagi, tak boleh lagi seorang bapa mengambil semula harta yang diberikan kepada anak tadi. Biasanya harta yang digadaikan ni apa dia? Rumah, tanah yang bergeran. Jadi anak ni pergi dekat bank buat pembiayaan bercagar, dicagarkan tanah itu untuk dapat pembiayaan. Jadi harta ni tadi dah tak boleh untuk bapa ambil balik. Sebab apa? Sebab dah digadaikan, dah terlibat dengan pihak ketiga. Siapa dia? Pihak ar-rahnu ataupun pihak bank. Syarat ketiga, tiada harta lain pada harta yang dihibahkan. Contoh, ayah ni bagi rumah dekat anak. 5 tahun anak ni guna, ayah bagi rumah, dibesarkan bilik, dibesarkan ruang tamu, ditambah garaj, dibesarkan lagi berandanya. Iaitu ada penambahan struktur rumah dan lain-lain. Kerana penambahan pada harta tersebut menidakkan keharusan ayah mengambil balik. Mudah faham, apa yang ayah bagi itulah yang boleh diambil semula. Kalau harta tu dah dijual tak boleh, kalau harta tu dah digadai dah tak boleh, kalau harta tu dah berubah sifatnya. Dulu rumah papan ayah bagi, sekarang dah jadi rumah batu, separuh papan. Sebahagiannya dah direnovate, ditambah dan sebagainya. Boleh jika mana harta tersebut belum bersifat, belum berubah sifatnya. Kalau dibagi kain contoh, lepas seminggu kain tu anak tu dah buat baju, dah tak boleh, dah berubah sifat daripada kain menjadi baju, menjadi pakaian. Ini dalam bab hibah, pemberian semasa hidup tanpa pertukaran dengan rela hati. Ini maksud definisi bagi hibah. Pemberian tanpa tukaran dilakukan semasa hidup dengan sukarela. Beza dengan wasiat. Kita masuk dalam bab wasiat. Apa dia yang dikatakan sebagai wasiat? Wasiat mengikut syarak bermaksud pemberian suatu hak milik dengan cara sukarela. Sukarela juga sama macam hibah, tak boleh paksa-paksa, yang disandarkan kepada selepas mati. Hibah semasa hidup, kena selesaikan rukun dan syarat semasa hidup. Kalau ada yang tak terlaksana, maka tak sah hibah tadi, belum lagi menjadi milik penerima. Adapun wasiat, pemberian suatu milik dengan cara sukarela yang disandarkan dengan kematian. Bahasa yang mudah biasa kita dengar. Ayah pesan dekat anak, "Along, kalau ayah mati nanti, tanah kat ujung kampung bagi dekat masjid. Ayah niat untuk wakaf." Contoh, dekat dengan mati. Kalau abang mati nanti, laki ni cakap dengan isteri dia, ni duit RM5,000 bagi dekat masjid.
abang niat untuk infak. Ini yang dikatakan sebagai wasiat, pemberian sukarela tetapi disandarkan dengan kematian, ataupun dia tak sandarkan dengan kematian tetapi bahasa yang digunakan dengan jelas iaitu wasiat. Alung ayahnya pesan, ayah berwasiat kalau ayah dah tak ada nanti, ataupun ayah berwasiat, dia tak sebut pun, dia tak kait dengan mati pun, ayah berwasiat kereta ni nanti bagi dekat masjid. Bila ayah? Kalau tanya bila tu makna dia tak faham wasiat. Definisi wasiat tu disandarkan dengan kematian. Maknanya apa? Bagi nanti lepas ayah mati. Abang berwasiat duit ni bagi dekat masjid. Cakap dengan isteri macam tu. Bermakna si faham dah, oh abang berwasiat. Berwasiat ni maknanya sandar dengan kematian, bukan bagi esok. Tunggu abang mati, tunggu suami mati, barulah diberikan kepada pihak penerima. Dalil disyariatkan wasiat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat ini panjang, menerangkan tentang perintah pembahagian pusaka untuk anak-anak dan kedua ibu bapa. Selesai daripada perintah kepada anak-anak, kepada ibu bapa, akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mim ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Yang bermaksud pembahagian harta peninggalan itu adalah setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau setelah dibayar hutangnya. Maksudnya apa? Dalam turutan pengurusan harta pusaka, melaksanakan wasiat dan juga hutang ni sebelum daripada diagih-agihkan, dibahagi-bahagikan, diberikan kepada waris. 5 perkara wajib yang mana waris lakukan ke atas harta pusaka. Pertama adalah tuntutan langsung harta pusaka. Duit dalam kedai WSP keluar ada RM300,000. Apa tuntutan, apa hak harta tu yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita tunaikan? Harta tu ada hak dia. Apa dia? Zakat. Berapa? 2.5%, 1/40. Apa lagi? Harta tersebut di dalam gadaian, terlibat dengan pihak ketiga, sama ada ar-rahnu atau pihak bank. Selesaikan dahulu. Ini tanggungjawab pertama, tuntutan langsung ke atas harta tersebut. Apa lagi? Kos penempatan bagi balu si mati. Yang ni ramai terlepas pandang. Kos penempatan balu si mati. Kita hidup sebagai suami, sebagai ayah, tanggungjawab kita memberi nafkah kepada isteri kita berupa 3 bentuk: makan minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Bila kita meninggal dunia, daripada 3 ni tadi, 2 tu dikurangkan, maknanya dah tak wajib lagi dah sebab kita dah mati. Tetapi ada 1 perkara lagi yang masih berterusan tanggungjawab kita, nafkah kita. Apa dia? Penempatan balu si mati sepanjang tempoh iddah. Berapa tempoh iddah wanita yang kematian suami? 4 bulan 10 hari. Jika diperlukan, contoh, kalaulah semasa hidup pasangan suami isteri ni tak pernah ada rumah sendiri, menyewa, kemudian mati suami dalam tempoh 4 bulan 10 hari ni tadi, bagaimana nak bayar duit guna duit siapa? Bayar sewa rumah daripada harta pusaka si mati. Ini yang dikatakan tuntutan langsung ke atas harta pusaka. Perkara kedua, pengurusan jenazah.
mandinya, kafan, solat ke bumi. Jika memerlukan kos, maka ambil daripada harta si mati. Bagi lelaki dewasa yang ada harta. Bagi wanita, adakah wajib ambil harta dia? Tak. Kalau dah berkahwin, ambil daripada harta suaminya. Bagi kanak-kanak pun begitu juga, ambil daripada harta bapanya. Tak ada bapa, datuknya. Bagi wanita yang sudah berkahwin, sekalipun dia ni seorang kaya, untuk pengurusan jenazahnya ambil harta suaminya, bukan harta dia. Bagi harta si mati hanya untuk lelaki yang dewasa yang memang ada harta. Adapun wanita atau kanak-kanak, ambil daripada harta yang menanggung dia semasa hidup. Ini dalam bab pengurusan jenazah. Perkara ketiga, hutang si mati. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Fidyahnya, badal hajinya, tengok berapa dia punya puasa yang tertinggal sepanjang hidup, kalikan dengan secupak beras, nilaikan berapa, rujuk dekat website lembaga zakat, lihat berapa kadar satu hari puasa, kalikan berapa ringgit, bayar. Ini fidyah. Wajib bagi waris bayar guna duit si mati, kerana dikira hutang si mati. Hutang kepada manusia itu biasa. Selesai daripada ke bumi, biasa waris akan berucap, saya sebagai waris, jika ada arwah berhutang boleh rujuk dengan saya atau mana-mana waris yang lain untuk diselesaikan. Ini hutang sesama manusia. Keempat, selesai hutang, wasiat jika ada. Dan yang kelima, barulah diagih-agihkan kepada waris-waris. Berdasarkan ayat ini, surah An-Nisa ayat yang ke-11, min ba'di wasiyatin yusina biha audan. Pembahagian-pembahagian itu kata Allah, yang mana Allah dah perintahkan untuk anak-anak sekian-sekian bahagiannya, untuk ibu bapa sekian-sekian, adalah selepas daripada dipenuhi wasiat dan dibuat dan setelah dibayar hutangnya. Ya. Si mati belum haji, okey. Ada harta. Okey. Bab mampu haji ni banyak pandangan-pandangan ulama. Bagi orang yang memang dia ada harta tanah contoh, dengan sebab tanah itulah menyara kehidupan dia, dia tak wajib jual tanah untuk pergi haji. Maknanya dia belum mampu. Kalau dia ada 10 ekar tanah 5 ekar tanah tu mampu dah untuk dia, sara dia dan juga keluarga dia. Ada baki lagi 5 ekar tanah hasil sawit, dia tak pergi haji lagi, wajib ketika itu menggunakan 5 tanah yang tadi dijual untuk pergi haji. Begitu juga rumah-rumah sewa. Orang kata apa? Oh, kereta pertama, kereta kedua. Jika keperluan dia, maka tak wajib dijual untuk pergi haji. Kalau rumah sewa tu termasuk pendapatan dia, maka tak wajib dijual untuk pergi haji. Ini kita cerita dari segi nafkah diri dia, untuk keluarga dia, tanggungan dia cukup dah. Ada lebih, maknanya kalau 5 ekar tanah tu cukup dah untuk makan, untuk keperluan hidup. Ada lagi 5 ekar tu hasil tu, dia tak pergi haji juga, dari segi hukum wajib dia jual tanah tu pergi haji. Walau bagaimanapun, kita ni terikat dengan giliran. Bukan kita masuk hari ni 50,000 dalam tabung haji, besok tu dapat panggilan, tak, belum tentu. Sebab giliran ni tunggu panggilan barulah kita boleh pergi. Bukan kita beli tiket ke Saudi terus buat haji umrah, tak boleh. Di sini juga menjadi kayu ukur perbahasan ulama yang dikatakan mampu ataupun tidak. Dari segi mampu, cuma belum lagi sampai giliran. Maka bila mati dia, wajib waris-waris buat badal haji ke atas dia. Ya.
Wajib. Ada dah duit dalam tabung haji, cukup dah, tapi tunggu giliran tak dipanggil-panggil, tak sampai-sampai, meninggal kawan ni, dapat tak pahala, berdosa tak ada? Dia tak berdosa, sebab dia dah buat persediaan dah, duit dah ada dah, tunggu panggilan nak dipanggil saja. Mati dia, maka waris-waris wajib badalkan haji, kerana dia termasuk dalam orang yang mampu semasa hidup untuk menunaikan haji, cuma belum lagi sampai giliran. Ya? Rukun-rukun wasiat yang insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Perbahasan tentang rukun ni agak panjang. Nanti kita akan masuk juga syarat-syarat di setiap rukun-rukun tadi. Contoh rukun pertama, pemberi wasiat. Apa syaratnya? Mestilah seorang yang berakal, mestilah seorang yang merdeka, mestilah seorang yang baligh, mestilah seseorang yang mampu, ada kelayakan untuk berwasiat. Nanti kita akan masuk pada perjumpaan akan datang. Ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri kalau ada? Kalau tak ada, ya. Saham tu? Okey. Okey. Soalannya ada saham, si mati ada saham. Tapi waris-waris ni lihat nak uruskan pusaka cepat-cepat. Tunggu setahun, 2 tahun, sampailah nilai saham tu berubah. Nilai saham tu berubah. Kalau ikut asalnya, ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Pada selepas kematian ayah ni, 2 waris ni je ada, seorang anak lelaki, seorang perempuan. Ada 3,000 nilai saham. Kalau ikut asalnya, lelaki dapat 2,000, perempuan dapat 1,000. Di zakari mithlu hazzil unthayain. Tapi ditangguh nantilah sampailah 2 tahun, sampailah 3 tahun, tiba-tiba nilai saham tu berubah menjadi banyak, jadi 30,000. Adakah si abang ni kata dekat adik perempuan, dulu patut kau dapat 1,000 je, nah 1,000, dekat dia 29,000. Tak boleh, kena ikut nilai pada pembahagian, masa pembahagian tersebut. Cuma nasihat saya, jika tiada perkara-perkara yang memudaratkan ataupun perkara-perkara yang menjadi sukar untuk disegerakan urusan pusaka, janganlah bertangguh, terus uruskan pusaka. Kalau boleh janganlah sampai bertahun-tahun harta tersebut tak diuruskan. Tak diurus maksud di sini tak dipindah milik, tak diuruskan di pejabat pusaka ataupun di amanah raya ataupun di mahkamah tinggi sivil. 3 tempat ini melihat pada nilai aset pusaka si mati. Sekarang dah 5 juta, 5 juta ke bawah, ke semua nilai rumah, tanah, kenderaan, duit simpanan. Kalau bawah 5 juta, urusannya di pejabat pusaka kecil. Dulu 2 juta, start daripada 2024 bulan 7 kalau tak silap, dah dinaikkan kepada 5 juta. Sebab orang Malaysia ni kaya-kaya. Nilai tanah dah semakin tinggi, sereka kadang-kadang sampai harga juta. Kalau lebih 5 juta, urusannya di mahkamah tinggi sivil. Kalau melibatkan duit ataupun harta alih sahaja, boleh berurusan sama ada di amanah raya ataupun pejabat pusaka kecil. Kita punya pejabat pusaka kecil di Sungai Sedu, dekat pejabat tanah tingkat bawah sekali. Berlaku kematian, terus uruskan pusaka. Nak mengelakkan daripada apa? Mengelakkan daripada pertama sekali yang paling penting, nak mengelak waris-waris
memakan harta waris yang lain secara batil. Na'udzubillah min zalik. Dalam tempoh setahun tu ditangguh urusan kebun sawit, ada hasil dah? Ada. Tapi yang nguruskan abang sulung. Semua masuk poket dia, makan harta batil. Itu kalau kita cerita dari segi makan. Kalau berlaku kematian pula, ayah meninggal dunia, sebulan lepas tu mak pula meninggal dunia, sebulan lepas tu abang sulung pula meninggal dunia. Dah berlaku kematian-kematian berlapis, dah menjadi sukar untuk kita uruskan pusaka. Boleh urus tapi menjadi sukar. Sebab setiap kematian-kematian itu kena dilihat siapa waris si mati. Contoh kematian pertama, ayah. Siapa waris yang ada? 5 orang. Tak lama lepas tu, sebulan lepas tu, isteri pula, ibu kepada anak-anak ni meninggal dunia. Siapa pula warisnya? Anak-anak yang ada. Setiap bahagian isteri tu kena difaraidkan untuk anak-anak pula. Bermakna anak-anak ni boleh dapat 2 sumber, daripada harta ayah, yang kedua daripada harta ibu, yang mana ibu dapat bahagian daripada harta ayah. Faham tak maksud saya? Ibu ni tadi ada bahagian dia daripada harta suami dia. Kita sebagai anak, ayah meninggal 2 tahun lepas, ibu meninggal tahun lepas, tapi tak diuruskan pusaka. Tanah ayah ada tak hak ibu kita, isterinya? Ada, 1/8. Tetapi sebab tak diuruskan, sehingga hari ini ayah meninggal, ibu meninggal, makna kena kira 2 waris-waris. Waris ayah siapa, waris ibu siapa, itu baru 2 kematian. Cuba bayangkan sampai 5-10 kematian. Daripada ekor-ekor asal kematian pertama hanya melibatkan 5 orang waris. Contoh, berlaku 5 kematian berlapis sehingga 20 tahun, 30 tahun harta tak diuruskan. Berlaku 10 kematian, 15 kematian, elok-elok 5 waris menjadi 50 orang waris. 50 orang waris ni bukan sikit tuan-tuan. 50 nak kena pergi pejabat pusaka. Nak menguruskan yang 5 ni tadi pun kadang-kadang banyak kerenah. Bayangkan nak uruskan 50 orang waris ni tadi. Kita tak boleh, oh engkau tak ada jasa dekat arwah, nama kau kena tolak. Tak boleh. Itu hak dia dari segi hukum dan dari segi undang-undang. Mereka ada hak dari segi hukum dan juga dari segi undang-undang. Kena libatkan mereka semasa bicara pusaka. Semasa bicara nak menolak, nak takharuj, melepaskan hak, silakan. Tak apalah, tanah ni bagilah kat pakcik, saya tak apalah, saya tolak bahagian saya. Tapi dia kena terlibat. Bila dia nak kena terlibat, itu kata tadi daripada 5 orang waris jadi 50 orang waris, bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu jangan heran kalau dalam bab upah pengurusan pusaka ni sampai ada yang charge belas-belas ribu. Itu biasa. 5,000 tu paling murah dah. Kadang sampai ikut persen. Nilai tanah, nilai harta 5 juta, 10% dah berapa? 500,000 untuk kos pengurusan saja. Tu belum lagi kalau melibatkan mahkamah tinggi sivil. Kita tak boleh uruskan sendiri sebagai competition, sebagai waris. Kita tak boleh, kena lantik peguam. Bila lantik peguam, kos lagi, duit lagi. Ni jangan lengah-lengahkan dalam urusan pusaka. Berlaku kematian, terus uruskan secepat yang mungkin. Buang jauh-jauh persepsi kubur merah lagi sibuk cerita tentang pusaka. Buang jauh-jauh. Kita bukan nak cerita tentang harta, tetapi kita nak cerita tentang tanggungjawab kita sebagai waris untuk segerakan urusan pusaka. Supaya apa? Supaya tidak berlakunya makan harta batil. Oh, saya tak tahu Ustaz, makan harta batil berdosa dah. Kalau dia tahu, dia sedar, wajib ganti balik. Tuan-tuan, dalam botol ni air. Kalaulah dalam botol ni racun, saya minum, saya tak tahu, saya berdosa tak?
Tak tahu berdosa tak saya? Tak berdosa. Tapi kalau saya tahu dalam botol ni racun, saya minum, saya berdosa tak? Dosa. Bezanya dosa tak dosa. Tapi samanya apa? Samanya pada kesan. Saya tahu, saya minum, saya mati. Saya tak tahu pun, saya minum, saya mati. Begitu juga perumpamaan dalam harta kita. Oh, tak tahu Ustaz, harta ni harta haram rupanya hak waris yang lain. Kesannya apa? Tu kesannya pada diri dia, kesan pada anak-anak dia. Hantar anak ke sekolah yang bagus-bagus, tak jadi manusia juga. Harta tak berkat. Bulan ni kereta tu rosak, bulan depan rumah bocor. Keberkatan harta dekat situ yang Allah tarik sikit demi sedikit. Kesan daripada apa? Kesan kita makan harta batil. Na'udzubillah min zalik. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan, dan maaf kerana terambil masa yang lebih. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.